warga asing memperalatkan surah Yasin. Okey, nak bagi tarikan lah kepada kita yang mana singgah di Lotus Seremban. Okey. Korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Faris Official. So hari ni saya tak pernah this is saya kali pertama saya nak isukan pasal di Lotus di mana dinilai bersebelahan dengan Ion. Ini Ion nilai. Okey, dekat tangan saya ni ada satu kitab di mana mula-mula saya ingat surah Yasin, tapi bila saya selak dekat sini Iqra. Okey, dan juga surah-surah yang surah Al-Fatihah dan surah yang ada di dalam kitab ni. Okey, apa saya nak bagi tahu korang, taktik warga asing, saya mula-mula dia kata dia bagi salam, kita pun jawab Waalaikumsalam. Lepas tu dia cakap dia bagi free, lepas tu dia bagi 2 perfume. Okey, ini kira macam nak peralatkan lah warga tempatan. So saya minta kepada mana-mana pejabat immigration supaya datang ke Lotus dan juga buat tindakan dan juga pemantauan. Okey, dan lagi satu di dalam Lotus, macam mana ada 3 warga asing boleh bekerja di buat operasi ataupun tidak. Okey, jadi mungkin benda ni di kawasan ni dah berlarutan, dah lama. Tapi hari ni saya ambil keputusan, kalau dia nak bagi free, kita ambil. Saya tanya balik, kalau tak bagi free, saya pulang balik. Tapi dia kata dia bagi free, tapi dengan syarat kita kena belanja dia makan, dan dia merayu. Tiba-tiba saya kata tak apa, saya bagi balik. Lalas dia pun pergi ke kereta seterusnya. Mana-mana customer dan juga yang pemilik kereta yang parking dekat kawasan Lotus nilai ni, saya bagi tahu kat korang terus terang, jika dia bagi, kita ambil dan kita bertanya adakah dia bagi secara ikhlas ataupun dia buat satu macam ibarat nak bisnes lah. Dia bagi kita kitab, lepas tu dia suruh kita beli 2 perfume atas alasan dia nak makan. Korang bayang warga asing ini berlaku sama macam kes di KL, tapi saya berada di nilai. So benda ni dah berjangkit di banyak kawasan. Jadi kepada korang, kalau dia datang, korang layan. Kalau korang tak layan, terpulang. Tapi kalau dia bagi kitab, korang ambil. Tapi kalau dia banyak cakap, dia kata untuk makan ke apa, korang pulangkan balik. Depends kepada korang. Macam saya nak pulang balik, tapi dia kata dia nak bagi. Lepas tu dia pun angkat kaki, dia pun pergi ke kereta seterusnya. Itu sajalah fokusan saya pada hari ini. Apa-apa pun, terima kasih untuk melihat video saya pada hari ini. Saya nak bagi tahu ni bukan apa, kadang-kadang takut korang pernah singgah area nilai Lotus nilai, korang boleh nampak lah Bangla ni, Nepal ke Bangla apa saya tak tahu, antara 2 lah bangsa ni. Korang bayangkan betapa bebasnya mereka di Negeri Sembilan ni. Dah banyak dah, bukan saja di nilai, di Seremban, di mana-mana pelosok kat kawasan-kawasan Negeri Sembilan ni. Apa-apa saya minta pihak immigration ni untuk turun, untuk buat operasi dan juga buat peronda. Memang saya tahu memang kawasan ni tak pernah, kalau ada ronda macam mana pihak warga asing boleh berniaga macam ni. Apa pun, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak korang banyak orang yang terkena warga asing. Ni warga asing. Okey, di mana satu-satu kereta semua dia pergi, dia buat benda yang sama macam yang saya tunjuk kepada korang kawan-kawan semua di view ni. Dan saya berharap di kawasan Lotus nilai ni, tolong, saya tengok pihak berkuasa ni macam lemah sangat. Pihak berkuasa ni macam lemah. Bulan Disember ni bukan boleh warga asing, kalau warga tempatan boleh, ini warga asing. Bayangkan korang kalau warga asing pun dah berluas-luasa buat taktik macam orang Melayu kita, macam mana diorang nak kata pihak immigration, pihak berkuasa boleh kata bekerja siang dan malam? Ini siapa yang bela mereka ni? Siapa yang bela mereka? Di Lotus nilai ini secara langsung nampak semua kereta dia buat. Seorang, sebiji kereta dia pergi. Okey, jadi saya berharap pihak berkuasa tolong di Lotus nilai. Terima kasih kepada view-view semua.